Sukarelawan Malaysia yang menghantar bantuan ke Gaza ditangkap Israel. Datuk Seri Alif Shokri doakan semoga semuanya baik-baik saja. Sama-sama kita doakan para volunteer dapat selamat daripada misi kemanusiaan dan kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dapat memberi tindakan yang sewajarnya. Terima kasih kepada semua pihak yang dapat bekerjasama. Mari kita sama-sama doakan yang terbaik untuk mereka di sana. Amai tahu tak? Dah ramai kena tangkap. Kau tak tahu lagi ke? Sebenarnya ramai kita punya volunteer, sukarela nak hantar makanan je misi untuk dekat Palas Tambatin kepada Menteri, kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolong lakukan sesuatu untuk volunteer khususnya Malaysia. Bukan seorang, tapi sekarang ni dah berbelas orang. Ramai lagi mereka yang ingin menyalurkan bantuan makanan saja. Tapi kenapa mereka ditangkap? Papa memohon yang sebaik orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang ada kuasa membantu mereka. Sebab mereka ini adalah seorang ibu, seorang isteri, seorang wanita, seorang yang berniat baik.